Ikan laga crown tail atau dikenali dengan nama ikan laga matahari adalah salah satu daripada jenis ikan laga yang popular dengan ekornya yang unik. Beta jenis crown tail ini mempunyai ekor yang terurai seperti bentuk mahkota. Ekornya juga turut dikatakan sama seperti sinaran matahari, disebabkan itulah ia turut dipanggil sebagai ikan laga matahari. Tidak seperti jenis ikan laga yang lain yang mempunyai ekor yang sekata, crown tail ini mempunyai genetik ekor yang jarang. Kelainan inilah yang memberikan genetik beta crown tail ini unik dan cantik. Beta crown tail ini boleh datang dalam pelbagai warna mengikut kacukan dan baka induk ikan laga itu sendiri. Dikatakan ikan laga ini agak sukar untuk dijaga memandangkan ia mempunyai ekor yang terurai dan memerlukan proses grooming yang khusus untuk naikkan warna, ekor, dan juga saiz badan ikan laga. Terima kasih kerana menonton.